petang ni kita berada di Balai Seni Negara. Kejap lagi kita ada aktiviti. Yalah, asyik review makan, review sana, review sini. Kita kena isi juga ruang kehidupan kita dengan satu aktiviti yang berbeza. Orang kata kita kena balance lah, kena healing. And macam biasalah, aku ditemani oleh Kak Jannah kau. Dia yang beri sangat nak pergi event ni. Yelah, kita nak buat siap. View memang cantik, Dek. Tengok belakang tu. Kita berada di Balai Seni Negara, bersebelahan dengan Istana Budaya. Rupanya event kita orang ni dekat sebelah luar. So kita lintaslah tengah-tengah Balai Seni ni sebelum kita keluar dan tengok the exact location. Benda ni tengok je lah, Putar Alam Cafe. Serius lah. Oh, ni hasil seni lah. Tengok apa tadi. Okay, jom. So kalau korang nampak dia actual event yang kita nak datang lah, Temu Seni. Temu Seni ni kat sini nampaknya ada beberapa gerai-gerai jualan dan penghasilan makanan dan sebagainya. Actual location tu ada tu. Acara yang kita nak pergi ni, nak join adalah dia nak buat ataupun workshop lah, macam workshop yang berkaitan dengan seramik. So let's see lah, Kak Jannah kau memang suka lah benda-benda macam ni, hobi-hobi ni kan. Program ni adalah Temu Seni, program sokongan pameran asal tanah. Dekat mana? Depo dekat sebelah dengan Balai Seni Negara. Bermula hari ni, besok dan lusa, this weekend lah. Okay, 9 pagi 9 malam. So berdekatan, come and datang bawa anak-anak. Ada banyak aktiviti tau. Dekat mana ni? Kita dekat Balai Kesenian Negara. Panjang, Balai Seni je. Itu Balai Kesenian. Tak ada kesenian. Okay, Balai Seni Negara dekat KL. So hari ni Kak Jannah nak try buat seramik daripada Ana lihat. Hari ini kita akan buat satu painting, namanya adalah painting seramik yang kita akan menggunakan tentang teknik pincing. Teknik pincing bukan teknik pincitan lah. Apa yang buat pada hari ini memang boleh buat balik, tapi ini tak bakal lah. Hari ini kita just nak experience macam mana nak maintain, nak faham macam mana nak buat dia, macam mana nak bentukkan dia. Sekarang dulu rasa dulu dia punya kelembutan macam mana. Kita jangan risau, tanah ni memang bersih, so no problem. Tak silap boleh tak muka, hilang dia kawan. Mungkin. Tapi memang benar ada buat muka lah. Okay, baik. Jadinya basahkan tangan gunakan sepan. Jangan ambil sepan ni, basahkan tangan saja. Basahkan tangan saja. Kalau dia basah keseluruhan pun tak mengapa. Okay, Kena tangan basah lah. pegang je dulu. Jangan guna ibu jari, guna ni. Jangan tunjuk. Okey. Guna ibu jari. Kalau rasa dia kesat sikit, ambil air. Okey. Okey. Buat dalam sikit, jangan dalam sangat, barat-barat ni saja. Barat ni saja. Alah. Okay, baik. Inilah. Inilah. Sudah macam ni. Lepas tu buat bulat tu. Tapi kita bawa tripod tadi. Apa? Ini lah buat. Nak bulat macam ni. Nak bulat macam ni. Okay, nice. Alright. So ini adalah basic pertama lah. So bila kita dah ada center macam ni, kita faham. Jadinya ini kalau kita tahu teknik pincing ni, so teknik yang lain tu kita boleh buat lah. Macam teknik drawing tu semua. Jadinya kita faham asal dia. So yang penting center dia. So bila kita dah ada teknik pincing ni, so just rasa je tanah dia. So kalau rasa yang tebal, bersihkan. Boleh lihat dia punya ketebalan. So kalau nampak crack macam ni, jangan takut awak tak salah. Tanah ni yang salah. Sebab apa? Tanah ni ada dia punya bubble lah. So tak ada masalah. So nanti memanjang. Kena jadi tau.
Power ke tu? Power lah. First time ni. Buat lain dulu. Buat lain dahulu. Kena basahkan. Kena basah tangan. Aku tak ingat lah bila the last time I play with tanah ni kan. Corak cakap. Okay. So, bila bawa balik dia tak siap kering lagi. So, macam mana nak keringkan kat rumah ni? Kering dekat udara macam ni je. Kat bilik. Jemur lah. Kalau jemur dari matahari sebenarnya dia agak risiko lah. Merekah? Merekah sebab dia tak nak terlalu mengecut tau keringan dia. Apa benda aku buat ni? Hanya aku ni. Cemen. Ni apa nama shape ni? Pendek. Tak nak bentuk bulat kan? Saya suka bulat. Macam bakul. Aku bagus. Saya suka bulat. Oh, ya suka bulat? Ya. Suka bulat-bulat je. You punya ni dah lembek bang. I don't know how to do it. Yang tu aku punya. Aku pas kat Janah lah sebab dia lagi kreatif benda-benda macam ni. Masalahnya dah uneven. Dah tak boleh nak. Ada tebal lah dia No, punya I just base. purposely leave it for you for just a little bit of challenge, you know. Mak. Gila tak Kau cakap buat pro. mangkuk lebar tak nak. Tak boleh dia gelakkan kita. Padahal dia punya dah bengkok-bengkok. Saja je. Memang macam You tu. remember tak masa dulu you pernah cakap ada satu tempat you letak duit shilling you banyak-banyak. You remember that one? Kan? Dah lah I buat you sama exactly like that. Boleh lah. I think dia letak beats lah tu. What beats? Where? Outside ke inside? Buatlah macam ada coret-coret sikit. Dia sangkut-sangkut. Coret-coret apa? Stoneware maksudnya dia sesuai untuk buat pinggan je ke? Sebenarnya kalau pinggan mangkuk, kalau yang betul-betul pinggan mangkuk yang elok punya porcelain lah. Porcelain mahal. Yang punya mahal. Apa yang mahal biasanya? Langkawi kan? Jadi porcelain lah. Sebab makan. Kat Janah kau bagi dia main benda-benda macam ni, dia leka lah. Leka lah tu main tanah. Kecil-kecil main tanah kena sebat. Sebaik ada orang nak hantarkan. Jadi aku jomlah jangan lambat. Okey, pakai biusu. Budak-budak ada macam mesti balik nanti diorang gosok punya gambar. Leka lah yang mana ni. Kan? Ya. Kita tengok je. Apa? Mana boleh? Suka lah tu main tanah. Buat apa ni? Yang ni kita nak calar-calarkan dia so that kita boleh letak this one slit ni dia boleh dia function macam gam tau. Kita letaklah banyak-banyak pun tak apa. Nanti bila dia kering dia akan grip antara cakar-cakar tu, antara lubang-lubang tu dengan kita punya tapak. So kita bubuh tapak. Kau comel tak apa. Tak cukup lah tapak tu, yang penting masuk. Begitu. Nampak tu? Begitu. Okay, ni acara nak buat dia punya tapak ni. Tapi tadi tu dah tapak bulat. And this one kita nak buat tapak Bulat juga. macam kaki lah Ya. Satu-satu kan. Tapi bulat juga. Ya. Buat simpan. So far alhamdulillah everything went smooth and very well, even though the hasil tu cantik. Aku tak tahulah. Sendiri buat, siapa nak puji kan. Anything yang penting kat Janah kau happy, okey lah tu kan. Orang kata happy wife happy life, itu. Guys, this is the magic pot yang leprechaun guna letak dia punya gold. Ya, nanti abang letak gold banyak-banyak dalam ni Macam tu lah. That's the spirit. Gold banyak-banyak.
Kan memang macam ni bulat sikit kan. Banyak ni nanti duit. Bukan no duit, gold. Gold. Ya. So ni antara hasil-hasil yang dah dibuat oleh orang lain lah sebelum ni. Macam rupa So guys, kalau weekend ni korang tak ada buat apa-apa, aku highly recommend untuk korang datang ke Balai Seni Negara. Betul-betul sebelah tu. Itu adalah Istana Budaya. Sebelah ada betul. Ada open space kat sini. Aktiviti kat sini nama Temu Seni, tapi ada pelbagai aktiviti lah. One of it is seramik ni, korang duduk and spend your time. Lagi best kalau bawa anak-anak, bawa family. So they get the exposure macam mana kita nak buat pinggan atau anything lah creatively. Okay? Siap dah. So nanti balik ni letak kat rumah, boleh letak pen, letak pensel. Okey lah, acik-acik buat. Ni aku punya kit kan. Siap ada apa initial kat dalam SN. Atau pasal tu ada. Mana initial? Ada. Dalam dia. Kat dalam tak boleh. Ni guys, selain daripada tadi aktiviti, ada jualan makanan, minuman, coklat moist, red velvet, coklat cheese. Aduh sedapnya. Rojak buah, colek. Thank you. Sedap. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penggemar kopi, kopi ada habis, sedap juga. Tu boleh gerak ke? Apa dia? Yang tu, kat tengah tu. Boleh? Cuba gerak. Boleh gerak ke tu? Kat Jana kau ni bertanya yang kuban-kuban. Oh, gerak. Boleh gerak tak benda tu? Dia macam gerak-gerak tak? Kenapa nak kacau? Pergilah Mak sentuh. Tak nak aku. Kau kena kena whistle dengan guard ni tahu. It's supposed to move. Dia goyang-goyang macam tu. But it doesn't move, so don't disturb lah. Kan? Okay, that's all for this episode Vlog Santai. Kali ni bukan cari makanan, kita buat aktiviti. Kita boleh kategori as a healing lah. Cute. And this is time well spent. And it is free. The most important thing, it is free. So bawa anak-anak korang, bawa family, datang. Right? And don't forget to subscribe.